Kita kena terima teguran daripada orang yang lebih awal, yang lebih dah tahu asam garam dalam industri. Bukan je orang tua, budak pun pernah tegur aku, Dek. Aku ambil. Sebab kadang-kadang yang lagi muda bagi pun mungkin dia pula nampak bang. Tak, dia tegur aku pasal zip, aku tak. Jadi aku ambil lah, betul lah. Kenapa zip aku? Itu. Tapi betul sayang, Dek, sayang. Aku amat menyayangi industri ni. Aku dah lama jatuh cinta dengan industri Malaysia ni. Bukan saja muzik, lakonan. Paling aku sayang adalah melawak. Pelawak ni pada aku insan yang sangat luar biasa. Bukan biasa, luar biasa. Aku biasa di luar. Bila aku buat hal, aku memang kat luar je lah. Itu insan yang sangat hebat. Pelawak. Sentiasa cakap. Otak kiri kanan belum kata bergerak je. Sentiasa ada option. Untuk merawat dan untuk menghiburkan orang. Dan kita tak boleh ulang apa yang kita dah persembahkan. Yes, kita bukan penyanyi, Dek. Yang boleh tahun nyanyi. 80-an lagu tu popular, kita boleh bagi mic. Kita pelawak. Okey, punchline. Kalau boleh buat macam tu, Dek, ya Allah senangnya kerja, Dek. Betul. Kita sentiasa kena refresh.